Help, SOS, SOS. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke MSH RC Empire. Saya nak review satu lagi model daripada MJX ya. Yang ni adalah model yang baru daripada MJX, Monster Truck skala 114 ya. Sebelum ni dikeluarkan Tragi skala 114. Kali ini dia dah update dengan chassis baru, Monster Truck skala 114. So yang macam korang tengok, dia punya binaan dia sama macam kalau korang pernah tengok MJ10 yang kita pernah bawa sebelum ni. Dia punya binaan dia hampir sama macam tu lah. Dia sama je macam abang-abang dia, adik-beradik dia. Dia pakai chassis yang plastik, tetapi barang-barang dia sudah metal lah ke dalam. Jom kita buka tengok. Okay. Dengan chassis yang baru ni, dia datang dengan improvement yang banyak lah. Dia dah masuk servo yang besar untuk skala 114 ni, receiver box dan waterproof. Bateri dia beri sekali, tak ada masalah. Dan juga motor dan ESC dikekalkan macam sebelum ni lah. So korang boleh wheelie-wheelie dengan Monster Truck ni, tak ada masalah. Dan korang boleh main juga sampai 3S. Memang seronok RC ni. Dan juga macam korang tengok ni, part dia semua dah metal, linkage dia sudah metal. Yang penting macam yang korang biasa tahu, MJX punya harga sangat-sangat berpatutan. Dengan apa elektronik yang korang dapat, servo yang korang dapat, barang-barang metal yang korang dapat, sebenarnya lagi better daripada contohnya toy yang kat luar sana. Dia mahal sedikit daripada toy biasa, tetapi sangat-sangat berbaloi. Dan spare part dia boleh didapatkan dan dia boleh repair, tak ada masalah. Kalau korang tengok remote dia, remote dia macam ni. Dia dah improve lah daripada yang asal. So korang boleh kawal LED melalui depan ni, di atas button atas ni. Sebelum ni MJX hanya sediakan 70% dengan 100% saja. Kali ni korang boleh set daripada 0 sampai 100. Dia punya speed dia lah senang nak adjust daripada dulu lah. 70% masih laju lagi. Kali ni dia boleh bagi slow untuk anak-anak korang main. Dan macam-macam lagi lah adjustment yang korang boleh buat di remote ni. So cara nak masukkannya, korang hanya perlu selitkan, masuk macam ni dan tolak, dia akan masuk lah. Apa lagi yang best di bawahnya, skid plate dah metal weh. Okay, so korang boleh tahu chassis dia memang tahan, tak ada masalah. Okay, ini speed dia lah. Low. RC dia sangat torky untuk tangan saya tolak. So korang tahu memang RC ni boleh wheelie, tak ada masalah. Dia punya power tu ada. Alright. So macam biasa, korang boleh singgah ke message hari ni untuk dapatkan MJX skala 114 ni. Kalau korang tak ada berdekatan dengan KL, dengan Selangor, kita boleh postage ke seluruh Malaysia, tak ada masalah. Dan juga kita boleh sediakan aspirator untuk korang kalau korang nak menggunakan ansuran lah. So kita berjumpa lagi di video hadapan. Assalamualaikum, peace.